Kita hadap so dak mandi junub lagi. Faham? Dengar dalam masjid dekat rumah kita baca doa Allahumma fil mu'minin. Kita amin pada hadap so boleh. Kerana amin bukan Quran. Nah, kita pergi rumah orang dia ada tulis amin dalam frame comel dia buat amin. Kita tak ada uduk boleh stop. Faham? Kerana bukan ayat Quran. Amin ialah doa. Kalau dari segi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azrul terus. Tidak buang masa, jom kita play bersama. Let's go. Ilmu nahu dipanggil isim fi'il amar. Apa maknanya? Allah mustajib lana. Ya Allah, perkenankanlah bagi kami ini atas apa yang kami baca tadi. Faham? Mana? Rekah cakap makbul lah ya Allah, makbul lah ya Allah. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Itu makna amin. Jadi kalau tu imam kata Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ni duk takbir amin sama dengan kita kata ya Allah makbulkanlah, terimalah. Itu maksudnya. Okey? Tapi Arab tak panjang. Amin. Melayu, ya Allah, perkenankanlah bagi kami apa yang telah kami minta ini. Faham? Allah mustajib lana. Dan sebagian fuqaha menambah, wala tughayyib raja'ana, jangan hampakan permintaan kami ini. Itu makna dia. Okey? Siapa yang baca amin yang kita duduk galak baca semua ni? Nabi. Karena Nabi SAW idza faraga min qiraatil Quran rafa'a sautahu faqala amin. Kata Abu Hurairah, aku dengar sendiri Nabi ni suatu hari, kerana ni boleh satu hari boleh terjemah. Nak terjemah pernah boleh. Pernah suatu masa boleh. Kana boleh. Asal kana adalah. Tapi kalau cerita-cerita lama di kisahnya dia akan jadi gini. Kana Rasulullah, pernah ada Rasulullah, atau telah berlaku Rasulullah buat begini. Itu kana. Faham? Tu kana. Faham kana? Bukan kedai keset kana. Tu lain tu. Jadi kana Rasulullah adalah pernah Nabi iza faraga, bila Nabi habis min qiraatil Quran, daripada baca Quran, maksudnya daripada baca Fatihah, rafa'a sautahu faqala amin, dia baca, dia kuatkan suara dan berkata amin. Mana tahu pula baca Quran itu baca Fatihah? Dalam hadis baca Quran je. Pasal apa dia kita terjemah sini baca Fatihah? Hadis yang lain. Hadis yang lain kerana Nabi sallam idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Adalah Nabi, dia bila habis baca ghairil maghdubi alaihim, dia akan kata amin. Faham ni? Jadi hadis mentafsirkan hadis, hadis mentafsirkan hadis. Okey? Jelas di sini lepas habis baca Fatihah, sunat kata amin. Fatihah mana? Fatihah dalam semayang, Fatihah di luar semayang. Orang lain baca Fatihah, kita sunat kata amin. Kita baca Fatihah, kita sunat baca amin. Sama ada orang baca itu sekarang ini, siaran langsung. Sekarang sedang dibaca dalam masjid sebelah rumah. Bagi siaran langsung lah, live, sunat kata amin atau rakaman. Kita naik kereta pasang YouTube orang ngaji Quran, Fatihah, surah, contoh. Syekh Mahmud Khalil Khusairi. Nampak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita buat kata amin, sunat. Faham? Dia yang baca doa, kita yang baca amin. Boleh. Faham? Bapa dia panggil Ummul Quran? Kerana dia adalah induk. Fatihah ni banyak nama. Nama antara nama Fatihah Ummul Quran. Ummul tu daripada perkataan dia ibu. Ibu maknanya pusat lah, pusat. Lepas tu dipanggil ibu negara. Kuala Lumpur ibu negara. Faham? Jadi orang tanya, dia Kuala Lumpur tu puang lah. Ada orang tanya gitu. Ni bukan cerdik lah ke orang. Dia kata, dia tu manusia pula jadi. Ibu maksudnya induk. Daripadanya lah segala-galanya berasal. Maka kenapa dia panggil ibu? Kita panggil mak kita ibu, kerana kita asal daripada dia. Faham lagi?
Siapa sini dia tua pada mak dia? Siap kat tangan aku nak kita kucing. Faham? Kalau tidak apa dia ketung main ganja. Dia kata mak saya muda pada saya jeng. Nah, kerana apa ibu kita tu dipanggil maksudnya induk. Induk maknanya daripada dia lah datang dia kita, daripada dia datang kakak kita, daripada saya datang habis adik-beradik kita. Tak? Kenapa Quran Fatihah dipanggil ibu Quran, Ummul Quran? Kerana keseluruhan cerita dalam Quran mari daripada Fatihah. Quran dia nak cerita tentang ketuhanan. Fatihah cerita tentang ketuhanan. Quran nak cerita tentang maknanya hari akhirat. Quran cerita hari akhirat. Quran menceritakan tentang kita disuruh meminta kepada Allah. Dengan perkara yang baik. Dia ada dalam Quran. Suruh kita berdoa. Ihdi makna minta. Talabul adna ilal a'la. Itu permintaan ihdi itu. Faham? Kemudian Quran menceritakan jalan yang benar. Maka dalam Quran, dalam Fatihah, jalan yang benar, siratal mustaqim. Jalan-jalan sesat macam-macam cerita. Kisah umat-umat yang sesat Nabi dulu-dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi keseluruhan cerita Quran itu rekahnya Fatihah. Dipanggil Ummul Quran atau Ummul Kitab. Okey. Dia juga dipanggil Fatihah. Apa panggil Fatihah? Fatih. Ada orang pun nama anak dia Fatih. Mana pembuka. Kerana apa? Kalau kita buka, dia mula-mula sekali. Faham? Dia mula-mula sekali. Takkan buka Yasin dulu. Mana salah cetak. Faham? Buka-buka Al-Kahfi. Itu lain. Itu Perdana Menteri. Jadi kalau buka Yasin, salah cetak. Okey? Buka Fatihah dulu. Ayat pembukaan. Dan juga orang buka majlis, orang sebut dia. Di pejabat buka majlis Fatihah. Di masjid buka majlis Fatihah. Di sekolah buka majlis Fatihah. Camping ke camp ke apa semua bukanya Fatihah. Kerana apa? Kerana dia lah yang paling banyak dibaca dan mudah dibaca. Hebatnya Fatihah ni sek ngisak erti. Faham? Hak ngisak dadah pun boleh baca Fatihah. 3 jarum tekak. Faham? Boleh ngaji. Surah lain tak boleh. Faham? Tak risak dadah lah tak boleh. Tapi Fatihah kau curi tiap Fatihah. Mengapa reti Fatihah? Hak bahan rasuah puluh-puluh kes reti Fatihah. Faham lagi? Dia popular. Dan dia paling banyak orang baca dalam dunia ini. Negara mana pun paling banyak orang Islam baca Fatihah. Itu dipanggil Sab'ul Masani. Baik. Apabila kita sedang solat berjamaah, maka bacaan amin makmum janganlah mendahului imam. Ini dinyatakan oleh Abu Hurairah, sebenarnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, bila imam baca amin, hendaklah engkau baca amin. Kerana sungguhnya para malaikat baca amin bersama dengan bacaan imam. Barang siapa yang bersamaan baca aminnya dengan bacaan para malaikat, sungguhnya diampun oleh Allah dosanya yang terdahulu. Baik, kalau kita sembahyang seorang, waladhdallin, sunat kita baca amin. Dan sunat berhenti dulu. Antara dallin dengan amin 1 saat. Waladhdallin. Berhenti. Amin. Faham? Kalau kita sembahyang berjemaah, pastikan amin kita tu kalau imam baca kuat, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak, 2 rakaat subuh, sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, sembahyang istisqa, sembahyang tarawih, hak jenis baca kuat Fatihah, amin, jangan dulu, jangan kediam. Kerana apa? Kerana tadi Nabi kata iza amanal imamu fa aminu. Bila imam kata amin, hendaklah kamu ramai-ramai ikut kata amin. Ikut tu lagu mana kita ikut kata amin? Boleh sama, boleh duduk kediam. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Maka kerana sesungguhnya siapa yang baca amin sama dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampun semua dosanya hak lepas-lepas. Sekali kata amin. Tapi syarat sama. Lepas tu kena tunggu imam. Tu imam biar pandai.
Tak, sekurang-kurang sekadar subhanallah antara dolin dengan amin. Waladdallin. Amin. Senang orang nak ikut. Faham? Amin ada dua bacaan yang sahih. Satu bacaan mat, satu bacaan qasar. Bacaan mat boleh dengan 4 harakat sampai 6 harakat. Okey? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey? Itu bacaan mat. Kalau bacaan qasar 2 harakat alif, 2 harakat mim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru betul. Jangan amin salah. Faham? Kerana itu sekurang-kurang 2 harakat wajib. Faham? 1 alif. Dan paling kurang ma'arid li sukun min ya nun itu 2 harakat juga. Tak boleh kurang. Ada orang amin salah. Amin tu ya sudah dihazah, dibuang. Tak boleh. Ya ada. Nampak? Mati tu. Maka sekurang-kurang amin. Baru betul. Ada juga imam salah. Waladdallin. Amin. Kejut makmum. Makmum nak cari hadis ni nak sama dengan malaikat. Faham ya? Biarlah. Amin. Baru betul. Okey. Kawah mula. Hak pendek. Kalau kita tak mau baca panjang, nak baca pendek. Waladdallin. Amin. Itu pendek. Jangan kurang dari itu. Tak boleh. Jangan kata ulama haram. Tapi kalau kita nak afdal, kan dapat Imam Nawawi dan selainnya panjang. Kerana ada hadis wa madda sautahu, ada hadis Nabi memanjangkan akang suaranya, bi amin dengan lapah amin. Amin. Faham? Gitu. Dua-dua ni bacaan sahih. Pendek amin, panjang amin. Dua-dua ni sahih. Okey? Ada 2 lagi bacaan yang tak elok. Satu dengan imalah amin macam orang Yahudi. Yang kedua dengan sa'du amin. Ada sa'du atau amin. Ni dilarang. Okey? Jadi kalau kita sebut amin dulu, Tok Imam tak dan sebut, kita sebut dulu. Tidak wafaqah. Kerana nak dapat ampun dosa, fa innahu man wafaqa. Kerana sungguh siapa iaitu makmum yang bersamaan, wafaqa bersamaan, muwafiq bersama imam. Nampak? Muwafaqa maksudnya sama dengan imam. Mana imam A dia A, imam mim dia mim. Ada kok makmum yang gaduh. Imam waladdallin. Tu imam baru tak dia derah nak makan si minyak. Imam pak kejut. Memang hati lu. Bunuh jahanam. Amin tu biar jelas, orang boleh ikut sama. Biar kita kuat amin. Orang pun sama mudah. Nak kena Yang ke-8 membaca surah wallahu a'lam. Baik, dilancarkan pungutan derma untuk surah Hajjah wa Aisyah kita, Kamus Berang Baruh. Kutipan untuk tabung pengurusan dan pembangunan surah wa Aisyah. Sila bangun petugas membuat pungutan sumbangan menggunakan beg karung warna ungu seperti yang saya tunjuk ini. Siapa yang beri sumbangan kepada surah Hajjah wa Aisyah Berang Baruh melalui online menggunakan CIMB Bank, nombor akaun 8604 731093, akaun TMB 220755330400. Kita masuk pula sesi soal jawab.
Alhamdulillah, kita telah menyimak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi tuan-tuan sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe biar tidak ketertinggalan tazkirah terkini dari Ustaz Azhar Idrus dan tentang hukum-hukum Islam yang ditanyakan dari para jemaah. Kita bisa mengetahui apa-apa yang kita belum ketahui, dan semoga amal kebaikan ini terus menyebar lebih luas lagi, biar kita mengetahui lebih dalam tentang hukum-hukum Islam. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.